Persoalan hak yang sering diajukan adalah boleh tak nak jamak kosong untuk tengok bola? Boleh ke tak? Baik. Sebelum daripada hamba jawab panjang lebar, hamba nak cerita dulu pandangan ulama di tempat kita. Kalau tok guru tua dulu, ramai kata tak boleh. Hamba nak cerita, tok guru tua dulu, ramai kata tak boleh. Ustaz-ustaz muda lah ni, ramai kata boleh. Tambah-tambah hak jenis ustaz hak minat bola pula. Oh, boleh lalu. Baik. Tok guru tua dulu, ramai kata tak boleh. Kalau ustaz-ustaz muda lah ni, ramai kata boleh. Ni hamba kena cerita asah dulu. Dan hak yang hamba khabar ni bagi orang hak yang belajar jak daripada dulu. Orang hak wain nadah jak daripada dulu lah. Jangan baru lah ni. Kalau orang wain nadah jak daripada dulu, dia akan dengar tok guru dulu kata tak boleh. Jamak kosong kalau kita tengok bola. Baik. Manakala ustaz-ustaz lah ni, baik. Kata boleh. Ustaz-ustaz lah ni tak kata tak boleh. Ustaz lah ni ramai kata boleh berbanding hak kata tak boleh. Alasan, masing-masing ada alasan. Hak kata boleh sebab dia. Sebab dia kata sebenarnya main bola ni haram. Bukan main bola adalah haram. Main bola sebenarnya adalah haram. Bermusafir untuk melakukan perkara yang harus, hukum dia harus. Okey. Manakala alasan tok guru dulu, dia kata mana? Yang pertama sekali, orang main bola saat ni tu pakai luar pendek. Tak tutup aurat. Okey, itu yang pertama. Benda? Tak tutup aurat. Dah tak tutup aurat ni benda mungkar ke tak? Kita tengok orang tak tutup aurat ni benda mungkar ke tak? Okey, benda mungkar. Yang pertama. Yang keduanya, berlaku perbalahan dalam permainan bola di antara penyokong. Hak ni jangan nafikan lah. Jangan nafikan. Oh, jangan kata, oh tu negeri lain, oh Indonesia sampai ke 200 orang mati. Oh. Tahu tak, waktu baru ni 200 orang mati. Ni tengah panas 200 orang mati. Kita 100 orang, Allah. 200 orang kering dalam masjid ni. Masjid pada kurang, kering, tak ada seorang. Kalau 200 orang mati. Ni di Indonesia. Ke nak baca waktu baru Ni, baru lagi tengah panas 200 orang mati. Gila. Kalau kita mikir, siapa keki bola, kerana mu bola, 200 orang mati. Ni fi sabili bola. Ni bukan mati fi sabilillah. Ni fi sabili bola. 200 orang. Allah kejut kita. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 200 orang mati kerana bola. Okey, berlaku tak perbalahan? Okey, dia kata di Indonesia. Tak. Di tempat kita berlaku perbalahan. Ada video. Tengok. Balah ni. Dan pernah di Terengganu. Masa zaman amal kecil-kecil dulu. Bakobah di Terengganu. Biasa dengar orang ni Bakobah. Hak paling haliang suruh bakobah kawan hamba sendiri. Hamba di situ ni kawan hamba sendiri. Kawan hamba bukan kawan tu dia kira perekat macam ayah kita tapi kita kawan dengan dia. Dia paling bakobah. Bakor tengok. Dia kata Allah. Orang bakor. Dengan dia kena aku. Dengan dia kena aku. Aku kabarnya kena bakor tak setara. Ni di Terengganu. Ni zaman masa hamba kecil dulu lah. Kita pun minat agak bola dulu pun. Okey. Ni antara alasan dia. Antara alasan dia ada perjudian, ada tinggal semayang macam-macam lah. Baik. Okey, ni antara. Dan antara alasan lagi adalah dia antara alasan yang digunakan oleh Tok Guru dulu. Dia gini. Dia antara syarat untuk kita boleh kosong sembahyang adalah bermusafir ada tujuan yang diharuskan oleh syarak. Yang diambil kira oleh syarak. Dalam kitab kata mana dalam kitab? Kalaulah kita bermusafir hanya tujuan untuk melihat tempat orang, tak boleh kita jamak kosong. Sebab dia? Sebab tujuan itu tidak dikira oleh syarak. Okey, atas alasan-alasan tersebut, Tok Guru dulu kata, tak boleh. Baik. Sebahagian ustaz-ustaz lain ni kata boleh, tak ada masalah. Tambah-tambah minat atek, macam kebun lah. Kita kebun dia je lah. Minat atek. Minat atek. Siap pakai baju bola lagi. Minat, memang kata boleh. Kalau kata tak boleh, benda minat. Okey. Kalau orang tanya hamba. Hamba banyak orang tanya macam ke permainan lawan bola Terengganu ni. Ramai orang tanya. Boleh tak nak jamak kosong? Boleh tak nak jamak kosong? Hamba kata gini. Ni jawapan hamba lah. Hamba kata sebaik-baiknya tak payah jamak kosong. Kerana ada tok guru dulu kata tak boleh. Tapi kalau awak nak jamak kosong pun tak ada masalah. Kerana ada ulama'-ulama' lain ni kata boleh jamak kosong. Okey, jelas. Hamba kata sebaik-baiknya tak payah jamak kosong. Tapi kalau awak nak jamak kosong pun tidak menjadi masalah sebab ada ulama' yang kata boleh jamak kosong. Dan ulama' yang kata boleh jamak kosong, ulama' lain ni dia yang akan tanggung benda yang dia kata boleh. Baik. Wallahu a'lam.